Baik. Dalam sejarah hidup manusia ni, peradaban manusia ni, memang dari dulu sampailah hari ini akan sentiasa ada satu political entity ataupun negara ataupun tamadun yang menjadi ketua, yang menjadi hegemoni, iaitu orang yang paling besar lah. Dia tu dilantik ke ataupun mereka merasakan diri mereka perlu dilantik sebagai ketua ke macam mana, Habib? Mereka tidak pernah dilantik, tapi mereka by nature, sebabkan terlampau kuat dari segi politik, ketenteraan dan ekonomi, dia akan menyelah menjadi pemimpin dan dia membentuk aturan dunia, world order. Okey. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT berfirman, malah mengkhususkan satu surah membincangkan tentang adik kuasa ni, super power ni. Siapa? Rom. Ya, surah Ar-Rum itu merujuk kepada satu lambang kuasa ketika zaman sebelum Nabi lagi. Betul. Malah Islam bangkit di tengah-tengah dua kuasa besar. Betul. Rom dan Parsi. Ya, jadi kita lihat selepas Rom jatuh, kemudian Parsi pun jatuh, dan selepas itu Islam naik. Betul. Ya, Islam menguasai, malah mencorak ratusan tahun antara peradaban barat dan peradaban timur yang dimomokkan sebagai zaman gelap, Dark Ages. Itu Eropah. Betul, Eropah yang gelap. Golden Ages adalah Islam. Abbasiyah, Baitul Hikmah, Ibn Al-Ghazali, Ibn Sina, kita Al-Khawarizmi melahirkan berapa banyak saintis, algebra yang kita guna algoritma dalam komputer ni, Al-Khawarizmi, bapaknya. Ya, ni kamera, Ibn Al-Haytham. Jadi terlampau banyaklah sumbangan umat Islam ketika itu. Jadi Islam memang merupakan sebuah kuasa besar dunia ketika itu. Dan dia silih berganti. Mula-mula Umayyah, lepas tu Abbasiyah, lepas tu pecah sikit di Andalusia pula. Kemudian disusuli dengan Mamluk, lepas tu Uthmaniyah. Seljuk tu Uthmaniyah. Jadi yang paling dekat dengan kita lah, last yang kita rasalah kekuatan Islam sebagai superpower ni adalah Uthmaniyah. Pada khilafah. Ya.